Saya sebenarnya waktu casting Hero Remaja tu saya fail semua benda. I mean like untuk performance stage. Okay. Kalau dia suruh saya menyanyi, saya rasa dia orang macam, you ni boleh menyanyi ke tak ni? Tak boleh kan. Suruh berlakon, tak lepas juga. Dia suruh saya buat apa-apa benda yang dia orang buat, dia orang suruh saya buat, semua saya rasa dia orang macam tak berpuas hati lah. So kalau katakan saya boleh berlakon ke? Tak boleh. Masa tu tak boleh berlakon, tak boleh menyanyi. Semua benda saya tak boleh buat. Kenapa saya boleh dipilih Hero Remaja? Orang kata mungkin rezeki lah. Sebab saya percaya setiap kali orang kata rezeki, macam saya dapat tawaran ke buat filem ke Harga Pelagak Council. Saya percaya it was a rezeki thing also. Kita rasa macam boleh ke aku nak berlakon ni? Pairing pula dengan orang-orang yang besar dalam tu. Imagine saya kena pairing dengan Eddie Ashraf, dengan Amir Hanam. Saya pula ni macam macam mana tu? Stand in front of the camera ni berbeza tau dia punya feeling. Tapi waktu kita shoot kat set tu dia berbeza. Dia punya pressure lain. Bila kita ada pairing partner yang macam ni, saya macam tapi saya learn about it. And of course hasil dorongan bimbingan daripada mereka itself, the set it was so positive. Dia orang banyak mengajar walaupun saya baru. Dia orang mengajar ada benda yang dia orang rasa saya perlu improve, saya improve.